Zaman law ni tak boleh komen siapa pun. Jumpa orang semua kena puji. Hang elok kan, hang tak elok kan kena kata elok. Zaman law ni tak boleh. Satgi orang dendam dengan hang. Kerana mulut lidah hang satgi, mulut hang herot. Hang satgi mata hitam tak ada, putih tinggal. 3 kali Jumaat je. Hang jangan buat main. Zaman law orang tak boleh terima lah kutukan, kritikan. Zaman law kalau jumpa orang, kalau orang tu huduh sangat pun, eloknya hang, segok sungguh no. Sambil Saiman tu pejam mata. Segok lah hang. Orang Kedah kalau nak jumpa puji orang segok kan, sampai pejam mata, pedip ni, pedip. Segok lah. Kalau orang duk main depan hang duk kata macam tu, hang duk percaya lah kata dia. Hak tu memang dia nak ajnabi muka hang. Senang je dia nak kata kat hang wuduh. Dia kata lah kat hang, hang lama tak jumpa. Segok lah. Maknanya dia nak kata hang lah tu. Yang hang duk perangan kata dia kata hang segok. Syok lah, jubuk hang kembang lah. Sampai 100 cm. Jubuk 44 je inci. Kembang 100 cm. Lebih lagi. Ekstra. Awak tak seronok orang puji. Hang kena tahu, tu bukan pujian ikhlas. Kalau dia pejam mata, dia tarik macam tu, tambah-tambah kalau hang jumpa gendarai, dia mai kat hang, lama tak jumpa pahabat. Rindu kat hang, lama tak jumpa hang no. Hang. Pegang-pegang badan kita. Duk ramai-ramai badan. Hang. Segok lah. Hak tu dia nak kata hang huduh. Dengar ni apa-apa kat hang. Hang jangan duk berangan kata hang tu segok sangat.